Itu kan Bibio tu. Kata apa pasarnya 5,000 berapa sama dia tu. Oh, Tuhan. Bibio! Oh, Bibio! Mana tu? Apa tergesa-gesa je rupanya, ha? Tidak, awak nak pergi cari amal zakat. Tak bayar zakat fitrah. Esok dah nak raya, zakat awak tak bayar lagi. Tumpuk awak kopi niup. Jom, awak nak lerah. Kamu ni tu lah pasarnya, ha? Udah nak tercerai, baru nak korek lubang. Udah nak raya, baru nak cari ambil zakat. Oh, Tuhan. Marilah sini, jap. Aduh, Yub, awak dah lambat ni nak pergi bayar zakat ni. Tak cari ambil lagi. Marilah sini, kejap lagi, ha? Orang panggil tu, mari je lah. Aduh, yelah. Ate mana cadangnya mikir nak bayar zakat tu, Bibio? Cik kampukan dekat awak, ha? Ate, macam biasa lah. Untuk ambil kita tiap-tiap tahun, apa man berdui lah. Itu pun kalau dia ada lagi. Kalau dia tak ada, tumpuk awak. Mana nak bayar zakat lagi? Mikir ni, Bibio. Ajarnya lengah pun. Sekarang ni tak payah susah-susah dah, ha? Orang kalau nak bayar zakat, senang je. Atas talian je, ha? Oh, Tuhan. Mikir tengok. Di bawah naungan Perak Al-Rizwan. Ate, mana orang cara bayarnya? Ajar mudah, Bibio. Dekat Perak ni ada 4 cara bayar. Mula-mula sekali, pakai FPN. Nombor 2, duit NAM. Yang ketiga, tunai aplikasi. Yang paling ianya, cara lama. Mikir pergi je dekat ambil zakat tu, bayar secara pakar hukum. Ikut suka hati mikir lah, Bibio. Nak bayar mana rupiah caranya. Ha. Nak lagi mudah, mikir pergi je dekat website zappa.com.my. Mikir pergi dekat bio, mikir klik je dekat link zakat Perak Al-Rizwan. Oh, Tuhan. Aja mudah nak bayar zakat sekarang. Kalau kopi tu sekarang juga awak bayar. Kalau dah bayar zakat ni, jiwa pun tenang, hati pun lapang. Ate komen, orang-orang Perak, apa dia ronjangkan lagi? Moh kita, ha. Yang mana belum bayar zakat lagi tu, moh kita ramai-ramai bayar zakat di bawah naungan Perak Al-Rizwan. Oh, Tuhan. Ha.